Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Farsyidina binti Syukri. Tajuk saya pada hari ini ialah cabaran dan tanggungjawab murid dalam penggunaan teknologi digital secara beretika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bayangkan seorang murid bangun pagi, perkara pertama yang dicapai bukan buku tetapi telefon pintar. Dari TikTok ke WhatsApp, dari permainan ke media sosial, tanpa sedar berjam-jam masa berlalu. Persoalannya, adakah teknologi ini membantu mereka atau sebenarnya mengawal mereka? Hadirin yang dihormati, dalam era digital ini, teknologi bukan lagi pilihan tetapi keperluan. Namun, tanpa panduan etika, ia boleh menjadi cabaran besar kepada pembentukan sasiah murid. Pertama, cabaran utama ialah ketagihan teknologi. Ramai murid sukar mengawal masa skrin sehingga menjejaskan fokus pembelajaran. Kedua, penyebaran maklumat palsu. Murid mudah mempercayai dan menyebarkan berita tanpa menyemak kesahihan. Ketiga, gejala cyber seperti buli cyber, komen negatif, hinaan dan body shaming boleh memberi kesan emosi yang mendalam. Keempat, kemerosotan nilai komunikasi. Interaksi bersemuka semakin kurang menyebabkan kemahiran sosial merosot. Hadirin sekalian, teknologi bukan musuh. Ia membawa banyak kesan positif. Antaranya, akses kepada maklumat tanpa batas, pembelajaran interaktif dan kreatif, memudahkan komunikasi. Namun, kesan negatif juga tidak boleh dipandang ringan. Antara kesan negatifnya ialah hilang fokus belajar, ketagihan media sosial dan penyalahgunaan maklumat. Jadi, persoalannya bukan guna atau tidak, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Sebagai murid, terdapat beberapa tanggungjawab penting. Yang pertama ialah menggunakan teknologi secara beretika. Contohnya, tidak menyebarkan fitnah atau kebencian. Yang kedua, mengawal masa penggunaan seperti seimbangkan antara belajar dan hiburan. Yang ketiga, berfikiran kritis. Semak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Yang keempat, menjaga adab dalam talian. Hormat orang lain walaupun berbeza pendapat. Bagi mengatasi cabaran ini, beberapa langkah boleh diambil. Peranan murid. Yang pertama ialah tetapkan had masa penggunaan gadget. Gunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Seterusnya, peranan guru. Yang pertama, membimbing murid tentang literasi digital. Yang kedua, menjadi contoh penggunaan teknologi beretika. Seterusnya, peranan ibu bapa. Memantau aktiviti anak-anak, mewujudkan komunikasi terbuka. Peranan sekolah pula ialah mengadakan kempen kesedaran digital dan mendidik nilai etika dalam penggunaan teknologi. Hadirin yang dihormati, teknologi ibarat pisau. Jika digunakan dengan betul, ia memberi manfaat. Jika disalahgunakan, ia boleh memudaratkan. Sebagai generasi masa depan, murid bukan sahaja perlu bijak menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggungjawab dan beretika dalam setiap tindakan digital mereka. Ingatlah, kita tidak boleh mengawal teknologi sepenuhnya, tetapi kita boleh mengawal diri kita dalam menggunakannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.